Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya nak share sikit tentang buat bisnes ni lah. Sebab kadang-kadang kita dengar ada orang ni cakap senang, dia kata berhenti je kerja tu, buat bisnes je senang, nak kaya buat bisnes. Senang cakap lah. Kadang-kadang orang cakap tu orang meniaga juga. Kadang-kadang dia mulut pun tak jaga juga sebenarnya. Tapi yang saya tengok biasanya lah orang meniaga ni dia tak cerita susah dia tau. Dia jarang cerita susah dia, sama ada dia memang susah ke ataupun tak susah ke dalam niaga tu, we don't know. Tapi jarang dia cerita kesusahan yang dia hadapi bila berniaga. Sebab kenapa? Sebab satu, bagi saya sebab orang tak kisah apa kita susah, orang boleh apa kan. Tapi orang suka tengok, celebrate kita punya kejayaan berniaga. Jadi jangan cakap senang. Berniaga ni kadang-kadang you kata okey lah berniaga dah senang, nak capai kaya berniaga. Betul lah, betul. Itu betul. Nak kaya berniaga tu betul. Sebab memang 90% rezeki ni berniaga. Tapi susahnya kena fikir, risiko dia kena fikir. Nak fikir berniaga ni kena fikir risiko. Okay? Berani ambil risiko tu. Tambah-tambah pula perniagaan yang memerlukan early investment kan. Kita terpaksa guna our own money kan, investing to start the business ya. Business yang perlukan investment. Spend RM10,000 ke RM20,000 ke RM100,000 ke guna our own money yang kita simpan selama ni. Contohnya duit pencen ke and all that lah Kena fikir masak-masak Sebab saya tengok yang saya nampak lah, saya pun tak lama ni, baru dalam tak sampai 10 tahun pun berniaga. Saya nampak kan, yang saya perhatikan sendiri ada orang ni dia berani ambil risiko, tapi ambil risiko membabi buta. Main invest je, tak fikir panjang. Bahaya ni. Okay. Lepas tu, bila masa dia berniaga, masa dia buat keputusan tu, dia ambil risiko sendiri. Tapi bila dah terlingkup kan, dah tak berjaya, dah melingkup, yang tanggung siapa? Biasanya keluarga jugalah. Isteri, anak-anak kena tanggung lah dia punya bala dia tu. Sebab tu berniaga ni bukan senang. Ni tak boleh kita terus je. Okay? Terus je. Saya mula dulu pun, saya pun fikir panjang tau. Lepas tu saya mula lambat. Saya tak terfikir pun one day saya akan buat bisnes. Tapi saya mula lambat. Saya mula umur saya dah 40-an dah. Sebab saya bukan daripada DNA berniaga. Tak ada. Jadi, I took a very huge risk tau. Sanggup ke? Okay? Sanggup ke kita ambil dia risiko? Kalau betul-betul sanggup, go ahead lah. Tapi kena buat calculated risk Memang rendah je. Masa tu saya fikir, masa saya started dulu, saya fikir saya dah ada something. Saya dah ada some kind of skill, kompetensi. Maksudnya saya ada option. Saya boleh bekerja ataupun saya nak start ambil dari risiko tu. Maksudnya, the worst case scenario pun, kalau saya gagal sekalipun, insyaAllah saya yakin dengan saya punya kemahiran, kompetensi saya yang saya dah ada selama tu, saya boleh return to the employment. InsyaAllah, saya rasa boleh. Sebab saya ada something yang saya rasa quite unique in the market yang tak ramai orang ada. Okay, sebab tu saya berani berisiko. So, my point here, memang cakap senang, tapi nak buat tu, risiko tu bukan senang tau. Okay. Orang berniaga ni, orang suka nampak yang seronok je. Okay. Orang berniaga jarang cerita susah dia. Kan? Sebab orang tak suka pun, orang tak peduli pun. Cerita-cerita pun, orang heran apa, tak peduli pun, kau tanggung sendiri lah, kau berniaga apa. Kan? So, my point here, jangan ikut cakap orang Jangan ikut cakap orang. Dengar orang buat, kita pun nak buat. Kita nak ambil risiko, yang tanggung siapa nanti? Tanggung siapa? Yang tanggung biasanya, family lah. Yang akan suffer nanti, family dan juga anak-anak dan juga kalau anak-anak tengah belajar, lagilah pula. Kan? Berniaga ni jangan ikut orang. Ukur dulu diri sendiri, kemudian baru kita tengok. Nak berniaga benda yang kita tahu. Bukan ikut orang. Ini kan berniaga ikut orang. Orang buat ni, kita buat ni. Orang invest kat ni, kita invest kat sini. Kita kena buat something yang kita tahu. We know best. We know the most. Dengan ekosistem yang kita fully aware and kita fully familiar. Berniaga something yang baru, lagi pula risiko. Tiba-tiba je dia berniaga buat bisnes yang tak pernah buat pun. Sebab apa? Nampak orang lain buat. Bahaya tu. Itu saya punya pendapat lah. Okay? Jangan cakap senang lah. Jangan cakap senang lah. Berniaga je. Betul. Boleh kaya kan. Tapi bukan senang.
Bukan senang itulah yang fikir-fikirkanlah, okey. Kalau sanggup bila nak berniaga ni kena fikir, kena beritahu our close circles tu what we do kan. Kita timbang-timbang minta pendapat orang, tanya orang dulu and so on. Jangan sebab marah dengan bos, marah dengan kami tak puas hati nak berniaga. Okey, risiko je. Bukan nak takut-takut tak. Memang saya rasa fikir panjang-panjang sebab risiko itu amat besar. Sebab ramai orang yang tak berjaya ni dia diam je. Orang yang gagal ni dia diam, siapa tahu dia tak kisah pun, dia tak kecoh, tiba-tiba dah berhutang geli pinggang dah bankrupt dah. Okey, so itulah So bagi saya boleh tak salah, tapi adakah anda bersedia dengan risiko-risikonya? Okay, saya I took a very high risk. Okay, when I started my freelance consultancy kan, masa tu just before PKP, and then lepas tu COVID datang. Satu lagi, masa COVID saya tak ada pendapatan tetap. Kan, saya redha, saya tawakal. Okay, alhamdulillah lah, survive lah. Tapi it wasn't easy. It wasn't easy at all. Okay, kalau berani ambil risiko, fikir. Jangan fikir diri kita je. Okay, fikir juga risiko yang anak-anak ataupun keluarga kita yang akan tanggung. Adakah mereka tahu? Jangan mereka tak tahu, tiba-tiba mereka jadi mangsa kegilaan kita nak ambil risiko. Bahaya tu. Okay, make them aware dulu. Okay, beritahu isteri, terang-terang and all that. So that sediakan contingency plan. Pelan-pelan backup plan. Sebab okay, not easy. It's not easy at all. Okay, tapi insyaAllah kalau niat kita betul, okay, kita buat persediaan, okay, insyaAllah kita do some so-called, ambil some calculated risk yang kita buat. Macam contohnya nak invest, kira dulu, buat some financial evaluation, profitable tak business ni, ada tak potensi, and then lepas tu barulah kita buat. Okay, buat dengan ilmu, jangan buat dengan emosi. Berniaga ni dengan ilmu. Dengan pengetahuan dan kemahiran kita ada, kekuatan kita ada, bukannya hanya dengan emosi. Bahaya nanti. Okay, apa nanti tanggung siapa? Yang akan tanggung nanti family. Kawan-kawan tinggal je, tengoklah. Kawan-kawan kalau kita gagal, okay, hilanglah nanti. Hilanglah dia, tu je. Okay, you will know your true friends when you are at your bottom part of your life. You ada ke bawah nanti. Okay, kalau kita gagal nanti, tengoklah siapa kawan-kawan kita. Okay, yang mangsa siapa? Family. So, nak berniaga, nak ambil risiko, kena ikut ilmu, ikut risk assessment, okay, bukan ikut emosi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.